pagi-pagi breakfast Nutella. Welcome back to YouTube channel Hana Stella. So walaupun intro aku pagi-pagi breakfast Nutella, tapi sekarang ni dah gelap sebab dah malam. So hari ni saya ditemani dengan someone special. Susah sangat nak jumpa dia ni. Dia macam menteri lah, Perdana Menteri. Dia macam kalau chat pun memang susah nak jumpa. Wih, tak nampak kau. Wih, gelap sangat. Cuba teka siapa. Cuba teka. Kalau korang dengar suara, okey, nampaklah sikit sipi-sipi tu kan. So kita dengan someone special. So kejap lagi kita akan buat mukbang dengan dia. Dan kita orang sebenarnya ada cerita lah. Ada cerita di sebalik malam ini. Apa yang jadi, korang kena stay tune. So sementara tu kita orang akan membeli something kudapan untuk our random unplanned. Semua ni unexpected yang jadi ni. Semua tak dirancang. Jadinya korang apa-apa pun stay tune. Kita punya vlog ni. Yang belum subscribe boleh subscribe dulu. Nanti ambil popcorn makan. So kita nak sama hujat lagi. Tergelap kan. Dah sampai kita punya hotel. Panjang ceritanya. Jadi kita room tour dulu. Tak ada apa-apa. Inilah biliknya. Seperti dalam gambar ya guys. Gambar dia memang macam tu. Dan hasilnya macam ni. Cuma tak ada ni je. Tak ada answer kat tengah. So masuk-masuk je korang akan nampak katil. Tapi macam panas lagi sekarang ni. Katil dia empuk tak empuk. Satu, dua. Memang empuk. Memang takkan bangun sahur orang kata. Okay, lepas tu sebelah katilnya kita ada almari. Almari dia besar, agak besar. Jadi korang buka. Oh, dia ada free gift ni. Okay, so dia ada free gift. Dia memang ada bagi free gift. So kalau korang datang pun korang akan dapat free gift macam kita orang lah. Sebab takkanlah kita orang je kan. Kita orang pun tahu kita orang ni special. Sini pun sama. Sama je, besar je sebelah tu. Apa atas tu ada Al-Quran. Alhamdulillah, ada Al-Quran. Okay. So lepas tu kita pergi ke sini. Bila sini ada TV. TV dia sebesar alam. Sebab dia macam tahu kot orang bosan ke kan duduk sini. So boleh tengok TV. Tapi tak tahulah ada channel apa. Lepas tu kita ada satu kerusi. Dia satu je sebab dia sebenarnya bilik untuk couple. Kau tahu maksudnya macam mana? Maksudnya duduk atas river macam tu. Sebab tu konsep dia satu kerusi. Okay, lepas tu kat sini kita ada meja kat tepi. Maksudnya lampu untuk study lah. Sebab dia tahu yang datang malam ni memang rajin study. Bukan kat bulat buku. Maksud ini meja untuk kita bersiap. Pakai tudung. Walaupun tudung aku macam dah apa dah main ni. Sebab dah macam kita dah penat. Lepas tu tadi kita pun nak berompel. Berompel sampai pegang helmet. Lepas tu kita pergi sini. Kita ada sejadah. Alhamdulillah ada sejadah ya guys. Dan kita ada tuala Hotel Ali Imran. Nampak? Ali dalam diam buka hotel tak bagi tahu kita. Lepas tu tak bagi promotion. Kalau Ali tengok tahu lagi. Lepas tu kita ada water heater. Kettle bongkok. Kita ada kettle. Lepas tu kita ada cawan-cawan dan ini. Saya tak minum, Kaki nak minum. Lepas tu kita ada apa? Dalam ni ada apa guys? Tak ada apa. Mana putih ais? Tadi kau kata ada putih ais? Mana ada putih ais? Okay, tak ada. Macam boleh tak barang. So ini adalah bilik rahsia lah. Bilik rahsia macam kalau korang tahu. Bilik rahsia. Tada! This is the toilet. And ada kita orang. So ni toilet dia. Nak kena tunjuk tutorial ke? Berak macam mana, mandi macam mana? Kena? Perlu ke? Perlu. Okay. Mandi dia macam ni. Buka. Tak faham. Aduh, korang ni nak kena buka betul-betul. Okay, so itu sahajalah kita punya ni. Sekejap lagi kita akan sambung dengan kita punya mukbanger Yara. Okay guys, so stay tuned.
Okay, hai guys. Kembali bersama kami. Okay, sekejap kan kita cerita dulu nak mukbang. Cerita sama mukbang. Okay. So, nak mukbang apa? Nak. Nak. Okay, korang nak apa? Nak ke nak nasi biryani? Komen. Kita tunggu. Komen. Oh, nak. Aku dengan nak. Nak. So, tada! Tengok kaya kan, kita orang kaya kan? Cuba teka apa kaya. Sedap gila. Banyak gila weh. Macam 10 orang punya tangan. Padahal ni untuk makan Ni 2 orang. spritzer. Okay, spritzer. Kita ni makan 2 orang je, Gina. Hello. Sky juice, miss. Thank you. Okay, you're welcome. Thank you. Okay. So, first kita ada tada! Beef bulgogi. Bau dia sedap gila ni. Bau dia sedap gila. Actually ada 2. Kau tahu tak hantar aku balik tadi. Sebenarnya Boleh lagi. plan kita orang tadi nak macam ni lah. Nampak satu lalu, nampak satu pun. Kita orang sebenarnya plan asalnya nak pergi berbuka, tapi tak tahu kat mana. Biasanya perempuan kan tak tahu ke mana nak tujunya. Oh. Lepas tu apa? Lepas tu kita orang pun Lepas tu kita orang pergi. Kita orang macam nak buka mana. I macam dah bosan sangat kan. Lagipun hari ni weekend. So memang ramai. Lepas tu korang kena reserve, kena booking. Kalau korang macam walk in, dia macam full. Okay. Kucing. Tutup sikit. lepas tu Okay. kita orang decide lah untuk pergi ke Bazar Ramadan. Ya, Bazar Ramadan Putrajaya yang besar tu, Perasan 4. Lepas tu apa? Jam teruk gila jam. Jam gila. Macam jam lah jam. Time tu pukul 5 macam tu. Pukul 5. Lama kan perjalanan kita? Daripada pukul 1 lebih sampai pukul 5. Lepas tu kita orang dah beli makanan tu dalam pukul 6. Kita orang start sejam. Duduk pusing macam tu lah. Start. Lepas tu masa okay, sekejap. Time tu kan saya adalah ambil orang tu dekat Sungai Buloh. Lepas tu nak pergi Putrajaya tu, dia cakap lah, oh tak apa, ni apa orang panggil? Apa? Dia panggil apa tadi? Profesional. Professional punya maps. Nak tengok maps tu professional. Tak payah ada maps pun, tak payah ada maps pun dia boleh salah simpang. Kau tahu tak, kalau salah simpang dekat Sungai Buloh sana tu, kat KL sana tu, nak U-turn tu bukan seminit 2, bukan depan tu ada simpang kau boleh U-turn tak? Macam ni. Bukan sekali. Bukan sekali. Dia macam ni. Cerita dia macam ni. Ni tadi saya aku pula Jalan tu ada 2, tapi dekat dalam map ada 3. Aku manalah tahu sempang satu lagi tu kat mana. Aku pun cakap sini. Sekali tiba-tiba map pun lain. Aku dah macam lain. Lepas tu itulah sebabnya kami lama betul dalam perjalanannya. Time saya bawa seorang, elok, tak ada tersalah simpang. Dah ada passenger lah. Betul-betul princess. Kita je, dia ni tak boleh nak multitask. Aku baru ajak borak sekejap. Takkanlah aku nak diam je kan dalam kereta, mestilah kita berborak.
Benda lama tak jumpa. Tak, bukan tak boleh multitask. Cumanya macam kan jalan tu macam busy apa semua. So dia macam tengah fokus bercerita ni. Alah, simpak situ. Macam tu. Faham tak? So macam bukan salah saya. Memang salah Farhana. Oh, salah aku lah. Tapi bukan salah aku kan yang kau ternaik sebelah tayar tu. Kau tu dah cakap pun. Kau cakap okey boleh ada. Tak ada kereta. Ada aku cakap tayar sebelah tak lepas. Kau tahu tak Kina, dia cakap sini, kalau aku U-turn. Lepas tu tak ada kereta. Aku cakap je lah, try je lah jalan. Aku tak tahu pula side dia punya tayar tak lepas. Ternaik engkau bonggol. Bukan. Ternaik apa? Sebenarnya alang-alang dah sesat. Lepas tu kena U-turn jauh sampai kena pergi TBS sana kan. Bawa lah member Sampai ke jalan-jalan. Sebab jarang member nak sampai sini. Betul. So saya ajak Farhana jalan-jalan. Lepas tu rasa macam bosan. Bontot saya pun dah sakit dah. Asyik duduk benda jalan macam tu je. So saya macam nak roller coaster sikit. So saya naik lah sikit. Faham tak? Bukannya benda tu bukannya tak sengaja. Memang disengajakan. That's what we call as driving skills, professional skills. Okay. Kau patut letak P kat belakang kereta. Wah, you cakap macam tu. Weh, patut letak P weh. Mana ni? Keluar sempang pun naik bumper. Pasal lah kan aku pula. Aku ni tak tengok pula tayar belakang tu lepas tak lepas. Lepas tu ada cerita lagi dia. Cerita ni agak kelakar. Malam ni baru je terjadi beberapa minit tadi. Kayaklah kentut. Kayaklah kentut. Banyak bagi tahu kot. Lepas tu Banyak tak banyak kentut. Bukan banyak kentut. Makan ayam kentut. Lepas tu kita malam ni kan, kita orang ni last minute. Tiba tadi waktu tengah tunggu nak Macam tak sempat untuk mengejar curfew pukul 10 tu. Kena ada curfew. Macam tak sempat. Jadi ni macam book hotel. Lepas tu Kina kata, tak apa, kita sampai sana baru kita pergi tanya. Kita orang turun tak jumpa kaunter hotel kat mana. Tak ada kaunter hotel ni. Lepas tu Kina pun call orang tu. Kak, ada bilik kosong tak? 2 orang. Kakak tu kata, tak ada dik, untuk family packs je ada. Harga 220. Mahal kita orang nak tidur sehari je, semalam je. Itulah, tu malam je. Tu kalau gamble boleh lah tu. Ya, lepas tu aku pun buka Agoda. Ada tulis one left room. Lepas tu try je lah. Harga dia 100 juga lah. Pasal aku macam boleh ke tak, tapi call tadi kata dah habis ni. Macam mana ni? Try je lah Kita pun book je. Aku pun call orang tu, cakap kat mana nak ambil ni, kaunter tak nampak pun. Kita orang gamble lah. Sebab kan kita orang call sendiri. Dia kata book dah bilik dah penuh. So macam dekat Agoda ni masih ada satu book kosong. Faham tak? Satu bilik kosong. So macam lepas tu kita orang macam nak pergi hotel lain, tak tahu dah kat mana. Dekat Bangin tu mungkin ada kot, tapi tak tahulah sebab dia jauh dengan rumah saya. At least dekat sikit tak apa. Lepas tu call tu kata tak ada tu, tak apalah, macam kita orang gamble lah, tak apalah, try lah kat Agoda ni. Kalau kena telan duit Farhana seorang lah. Mahal Kau memang dah macam redha pasrah. Tapi nak buat macam mana kan, disebabkan aku ni alhamdulillah nak lindungan Kaabah, solat 5 waktu, alhamdulillah. Lepas tu aku pun pergi kaunter, dah call semua, pergi kaunter. Akak tu pun kata, baru book ke? Aku pun cakap, baru book. Lepas tu dia kata, kejap beberapa minit lepas tu, okey, dia bagi kunci, dia minta IC apa semua, ada.
Ada babe. Bukan harga 200. Aku rasa macam nak pergi je reception tu cakap, tadi saya call kata dah tak ada je. Lepas tu mesti dia macam, tak ada, bila call lah macam tu. Mesti dah jadi viral dan mesti akak tu macam, okay, saya bagi half price. Sebab menipu. Macam mana bisnes nak maju kalau menipu? Ali lah dia. Ali. Kau ni pekerja kau macam mana dengan Ali? Aduh. Macam tu lah. Itu sedap weh. Kau apa? Tak memang sedap. Sedap. Ni sedap. Ini sedap. Saya kalau beli nak saya akan beli benda ni. Fries, bulgogi fries ni sedap gila. Korang kalau nak makan nak beli yang ni. Lepas tu korang beli tu saya garlic ataupun korang boleh ambil gochujang. Gochujang tau, jangan ambil spicy. Spicy dia macam kurang sikit. Gochujang sedap. Betul lah, burger saya tak tahu. Don't ask me burger, I don't know. Hari-hari berbuka nak. Orang kaya. Aku hari-hari makan Maggi. Okey lah tu. Sahur Maggi kari, buka Maggi tom yum. Kaya lah tu, banyak-banyak flavor. Aku satu flavor je. Mana kau tahu? Mana kau tahu aku makan ni? Ya. Aku cakap Maggi. Hari ni Maggi kari, esok Maggi ayam, esok sup, esok pula Maggi kari balik, tu Maggi ayam balik. Okey lah tu, banyak lah tu. 2 boleh. Maggi kari jenama Maggi. Maggi ayam jenama Maggi. Lepas tu Maggi kari jenama chef. Maggi ayam jenama Indomie ha. Kaya lah tu. Ini tak. Ini itulah, tapi kesian juga setiap hari makan kentang. Makan kentang dengan daging je. Manalah kenyang. Kaya hari-hari buka dekat mall. Aku buka dambas. So not malak ever. But nanti saya akan tidur atas ni katil and Fana akan tidur ataupun bilik yang kecil tadi. Kan tadi korang dah tengok room tu kan, ada satu bilik yang macam istimewa tu. Fana Betul, sebenarnya dia cakap tu semua tempat dia. Aku malas nak cakap sebab aku tak suka nak nak bagi macam tu. Tapi sebab Kina dia memang suka tidur tempat gitu, aku macam boleh lah. Aku okey je kalau kau rasa sesuai tempat tu dengan aku. Sesuai. Aku okey je. Boleh lah. Ya. Tidur kat luar pun aku okey, angkat kaki 5 tak okey je. Boleh lah. Gerak lah. Aku pernah ambil. Okey. Lepas ni Kina tak nak ambil aku lagi tau. Aku ni pula tak tahu nak naik MRT macam mana. Naik MRT je dah berapa ringgit lah nak jalan. Kat sini tak ada MRT. Memang kena jalan kaki. Lama. Uruslah aku. Aku suruh tackle Nak abang pula aku tak boleh? nak. Ambil lagi. Aku dari hari tu dah nak tackle abang kau. Kau cakap abang kau dah tackle. Alamak, kantoi dalam vlog. Tak guys, saya tidak mencuba abang dia. Dia yang cuba abang saya. Alamak, mak aku dengar. Tapi bukan kata hari tu nak swipe ke? Tidak kawan-kawan, ini semua hanyalah gurauan semata-mata. Kami memang bergurau macam ni. Tapi aku serius. Belakang kamera. Nanti kita cerita balik. Ni korang nak tengok sampai habis ke? So, kita akan habiskan ni. Kita nak tak topik dah cakap. Sebab kita nak gosip lepas ni. So, gosip tu hanyalah eksklusif. So, kalau korang nak dengar gosip yang sama, korang kena subscribe. Betul. Lepas tu? Lepas tu ini je lah videonya. Lepas tu sekejap lagi kita orang habiskan ni, nak makan, nak gosip semua. Dah tak tahu dah nak buat apa dah. Lepas tu kita nak tengok AI team. Kita nak Jangan gosip. cakap, nanti aku dia kecam. Alamak. Tengok AI team. Tak, saya tengok AI team. Farhana tengok Amal Azhan. sebab dia kan dalam tidur dia. Ya. Jangan tengok Farhana. Sial.
Sebab tu aku makan fries. Jangan. Kopi comel. Ha? Macam tu lah ceritanya. Jadinya korang dah tengok, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau kita orang ada masa lagi, Menteri Bangi akan berkontak saya lah untuk keluar lagi. So korang stay tune lah, kita orang punya cerita next episode next bersama Menteri Bangi. Okay. Kalau bila kita orang nak kena berbuka rumah saya, berbuka pula, sahur rumah saya ataupun sahur dalam ni. Okay. Sebab kalau sahur kat rumah saya, kita akan naik motor pergi rumah saya bersahur. Dan kawasan rumah saya tu rendah. Dan kita akan buat paranormal. By the way, tadi helmet aku nak terbang. Mana pun helmet di sini. Orang klip dah lah. Ini dia Aku tak sempat nak klip. Lepas tu bukan main lama lagi aku tunggu kau naik. Aku tak sempat nak klip weh. Aku pula jarang naik motor. Maaf cakap. Lepas tu mula aku tak tahu. Ingatkan dia pegang macam ni je ke apa ke kan. Lepas tu tengah bawa tu ada bayang-bayang. Bayang-bayang tiba-tiba tangan macam ni. Terus aku tengok lah side mirror. Oh, tangan dia macam ni. Lepas tu ada bayang. Ya Allah. Hai lah. Pegang dia macam ni. Tak ke orang lain nampak. Weh, nak terbang weh. Sempat nak terbang. Aku tak sempat nak klip weh. Aku dah macam boleh terklik. Tak ni kalau aku tak boleh. Kau tidur dengan helmet pula. Jangan tu helmet kesayangan mak aku tu. Kan mak kau potong pula kepala aku. Nak helmet. So dah 17 minit Itu je guys. Tu je guys. So kita orang nak menghabiskan sambil bergosip lain. Korang tak payah dengar lah gosip kita orang. Gosip-gosip Ramadan orang kata. Sharing session. So itu sahaja video kita untuk kali ni. Korang dah tengok, jangan lupa like, share and subscribe. Bye. Bye. Bye.